Pemandu Myvi kurang ajar tendang dan ludah kereta polis ditahan. Satu video tular memaparkan seorang wanita berbangsa Cina bersikap kurang ajar dengan menendang dan meludah ke arah kereta polis. Wanita terbabit yang memandu kereta perodua Myvi itu dikatakan tidak berpuas hati selepas tidak dibenarkan masuk ke dalam premis yang terletak di Bandar Baru Mergong, Kedah. Anggota polis yang hadir untuk mengawal situasi juga turut dimaki dan diherdik oleh wanita berkenaan. Malah wanita itu juga dilihat meludah ke arah orang awam dan seorang anggota polis yang sabar dengan kerenah wanita itu. Ia bagaimanapun berjaya ditahan dan dibawa ke balai polis untuk tindakan lanjut. Tak apa lah. Tengok orang atas mok, orang atas mok. Wah, tu macam nak duduk dia dekat mok. Kamu dia ni kan ni. Dia mok dia. Tengok mari tok dek dia balik kan. Dia. Balik tengok. Ini logo dah PKM. Tengok sini dah. Saya ini nombor plate. Ini nombor plate ni. Tu, memang lah. Itu dah champion tu. Sini Cina. Cina tu datang. Masuk SVP lagi. Apa ni lah. Kesi. Makan. Beri. Orang lagi mana? Betul. Polis tak buat apa. Cabang dia dah boleh. Pasang 3 gram. Ha? 8 gram. Pasang yang mari je. Ambil dulu pula. Ambil dekat nak buat. Ambil buat. Nak buat main dekat tai. Panas kentang. Nama dah tai ah. Masuk SOP. Dia atas show tu. Ada pasal Cina pada tu. Mok ni. Pegang. Ada saya baca sini. Ini gomong. Mok kau tu. Orang. Terima kasih. Mesti. Oh. Kemai sini jangan buh kau dia jangan. Pasang dari yo. Pasang kawan mai. Okey, ni. Ayo, mai atas kau. Atas lu kain tau. Ni tolong kita. Seperti. Jangan main jangan ngumi orang semua. Jangan ni aja. Alah. Tu ni orang. Oh, banyak kan dia tengok yang duk show dah. Kau bawa tendang dia dah. Aku tak tahu.